Dia ambil. Gila kau. Gewang mewah macam ni takkan tak ambil. Okey. Ini yang kecil. Dia ada lagi besar, guys. Okey. Gewang. Tu gewang kita. Nampak? Inline blade. Chartreuse ataupun lime head. Ni kita pakai leader daripada Zukibo Fishing, 100% fluorocarbon. Tali dia nanofil crystal. Orang tembak. Ya Allah ya Tuhanku. Ya. Rekam itu. Rekam. Okey. Tengah batu ke? Strike ya, strike ketiga. Dah nak naik ya, kita nak balik ya ni. Tengah batu ni rasa saya. Tengah batu. Anak tengah batu. Tada! Guys, Assalamualaikum, saya Jatera guys, Syarizal Razali SC Fishing Trip. Tergagak-gagak je kat guys, sebab lama tak buat video kan. Okay guys, macam yang kita tengok sebelum ni, kita ada dapat satu produk daripada Zukibo Fishing kan. Jadi dia bagi kepercayaan untuk kita uji cuba guys kat lapangan Malaysia ni. Untuk dia target dia sebenarnya ikan tengas. Sana pun ada ikan tengas, Kepung Masir kan. Tapi mungkin lain lah dia punya bentuk dia. Tapi yang saya tengok lah, kebanyakan tengas China ni dia sama macam tengah gold gitu. Dia ada line kat tengah. Okay lah guys, saya sekarang ni kita akan masuk tempat kecil, anak-anak sungai. Lepas tu kita akan terus turun ke mungkin dalam area Kelawang juga, pendalaman, masuk belah jauh-jauhan. Ataupun kita ke Kenabui, tengok macam mana. Yes, buat sekarang ni kita cuba renggang-renggangkan otot. Ataupun kita tengoklah tali ataupun produk yang dia apa ni. Okay, salah satu produk yang kita nak fokus, braid guys. Tali utama nanofil dengan leader 100% fluorocarbon. Okay, saya cuba cari strike dulu. Lepas tu nanti yang saya adik kat kamu kalau ada strike. Lepas tu saya akan cerita sikit lah pasal tali ni, pasal leader, pasal gewang guys. Gewang yang kita akan guna kan, semua gewang saya guna, daripada crank, pencil, sinking, spoon, tu terutama inline spinner kita lah. Okay guys, jom kita cuba cari strike kan. Ni baru bermula guys, mungkin kemungkinan dia akan tamat dekat Kenabui ataupun pendalaman Jelebu area Kelawang, hutan simpan. Okay, jom kita tengok. Saya nak cuba main sini, cari satu strike yang tak dengan saya cuba naik atas. Tengok macam mana. Okay guys, macam gewang inline spinner ni kita ada ni, dia boleh laras ni. Dia punya blade ni kamu nak panjang mana. Kalau kamu mudik kamu kena turunkan, kalau kamu mengilir kamu kena naikkan. Tu ni double blade. Itu inline blade. Ni ada inline blade, ni pun ada satu yang boleh laras ni. Buat kamu nak panjang mana blade tu kan. Aras dia tu lah. Buat kalau kamu mudik kena panjang sikit blade dia. Kalau kamu mengilir kamu kena pendek sikit blade dia, ni boleh laras. Jadi saya ingat saya nak pakai ni, best ni dulu. Dia ada lime, tu ada metal red, tu ni red. Okay, ni double blade, ni tengah gold, gewang tengah gold gitu. Jadi kita pakai, saya ingat saya nak pakai ni dulu. Okay guys, ni alatan kita, tali mainline nanofil kita daripada Zukibo Fishing Store.
Lepas tu kita ada ni leader daripada Zukiful Fishing Store juga. Nanti perihalan dia, kat perihalan kamu tengok lah berapa saiz dia apa semua. Ni gewang kita guys. Kita akan pakai ni dulu, red head ni, inline blade, red head yellow gold. Aduh. Aduh. Kita masuk anak sungai tu. Ni baru permulaan guys. Lama aku tak turun tempat ni. Saya nak mudik ni. Gelap nak hujan. Okey. Cuba balik jap. Oi, boleh. Ni 3 gram ni guys. Kita je keluar 3 gram. Kalau Daiwa Silver Creek tu keluar 3 gram tu Clearwise blade. Lepas tu kalau AR Smith tu dia inline blade tapi 2.1 gram. China ada yang jual murah kan, 2.8 gram. Kita keluar 3 gram. Sini ya. Jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kalau pilah tambah Hulu Kemin. Syok baling guys, 3 gram. Ini guys kalau bukan handmade lah, kalau kita nak tunggulah orang buat yang ada 3 gram ni. Main payah. Jadi kita buat. Habis kita. Kita kena senyap sikit. Ketek. Ada follow. Terbujuk. Saya target saya bujuk ni. Guys, tengok sini siap. Abrasion. Good abrasion. Mencari bujuk ni guys. Uish, ni apa benda ni? Orang tarik kayu. Wahai sang bujuk, makanlah umpan air. Ada bujuk, ada bujuk. Alah. Okay, ada bujuk. Tapi dia dah masuk balik. Nampak tak? Saya nak ke bawah. Okay, saya rasa dia nampak saya lah guys. Sayang tak boleh tahan lah saya dah. Saya nampak ekor dia. Alamak guys. Saya pakai yang besar sikit. Kan? Nampak? Dalam rekaman ni. Ni. Saya pakai yang besar sikit. Sebab saya bujuk tu boleh tahan. Saya takut dia menelan. Okay guys. Ni lime ni. Tadi tu merah red head kan. Ni lime. Ni berat sikit lah. Blade dia ni. Blade dia besar sikit. Ini lagi cantik.
Tengok balik. Dia tepi ni je. Guys, tak kena. Dia ambil. Gila kau. Gewang mewah macam ni takkan tak ambil. Okey. Okey. Ini yang kecil. Dia lagi besar, guys. Okey. Okey. Inilah kehebatan bujuk jeram. Belit masih berpusing lagi. Dia kebanyakan gewang yang kamu beli tu, yang tu buat tu bukan buatan tangan tu, dia tak li betul-betul. Dia tak bagi fokus lah. Macam kita ni, kita fokus satu gewang tu. Tu yang dia sempurna sikit lah kalau buatan tangan ni. Mana-mana lah, bukan saya je. Okay, saya nak tarik lah. Kita tengok Zukibo fishing punya tali ni kan, dengan leader dia. Nanti ikan kecil kita tarik. Tapi tak boleh lah kot. Tangguh lah. Marah orang nanti guys. Sikit je kena ni. Saya tak boleh tarik. Alhamdulillah. Okay guys, pandangan saya lah, tali ni, nanofil ni, dia memang khas untuk kita buat long cast ataupun lancar lah. Lancar. Ni 9 LB, tapi kamu tengok macam 4 LB atau 5 LB. Halus sangat. Okay, kita view ikan sekejap, kita lepas ni. Saya tak bawa lead grip dan saya rasa saya tak pakai lead grip kot rasanya. Bujuk jeram ni mulut dia lembut. Tu guys, gewang kita. Chartreuse ataupun inline blade, lime redhead gold. Nampak? Solid. Alhamdulillah. Saya nak ambil gambar sikit. Okay guys, ni ikan kita. Okay guys, kalau kita tengok tadi, ikan ni dah nampak itu. Dia dah nampak gitu. Jadi biasa bujuk jeram ni dia memang liar. Tapi kemungkinan tali kita pakai ni halus, terlampau halus, macam tak kelihatan ni. Lepas tu leader dia kristal halimunan. Ni fluorokarbon 100%. Jadi bawah ni ada peluang lah untuk kita strike tadi. Yes, bujuk jeram untuk kita uji cuba mainline daripada Zukibo Fishing Store, nanofil kristal ni. Ni mainline dia. Ni leader dia. Ni umpan kita lah. Umpan kita nanti untuk tahun 2026 inline blade. Mewah ni gewang ni. Inline blade ni kalau korang tengok ni. Dia boleh laras guys. Kamu nak panjang mana dia punya spoon ni, jarak dia. Nak panjang ataupun nak pendek. Sama ada kamu nak mudik ataupun ke bawah. Ni memang paling, orang cakap kalau yang dalam string fishing ni paling canggih lah. Setakat ni.
Mungkin ada dia orang buat, tapi mungkin kita tak tahu kan. Tapi setakat ni yang kita tahu dalam cara kita ni, gewang paling canggih lah. Ni, boleh laras. Okey, ni bujuk jeram, kita lepas guys. Alhamdulillah. Guys, saya tak boleh nak pakai lead grip sebab bujuk jeram ni dia lembut. Jadi saya takkan grip lah. Jadi ni guys, kita tengok gewang. Tu gewang kita. Nampak? Inline blade Chartreuse ataupun lime head. Ni kita pakai leader daripada Zukibo Fishing 100% fluorocarbon. Tali dia nanofil crystal. Orang tembak. Nanofil crystal 9 LB. Leader 10 LB. Jadi keduanya halimunan guys. Halus dan tak nampak. Jadi ada peluang lah. Kalau kita tengok ikan ni tadi, dia dah nampak je tu. Tapi mungkin tali halus, dia makan lagi. Guys, ni kita lepas guys. Saya minta maaf, saya tak boleh nak grip guys. Ni ujian lapangan guys. Dua pihak lah, Zukibo Fishing dengan channel kita. Zukibo Fishing ni mainline dengan leader, kita gewang. Ni inline blade, inline spinner, inline blade. Kerjasama guys. Okay, jadi saya pakai ni. Kamu nampak tak ada lubang tu kan? Jadi ni mata saya masukkan dekat lubang tu. Saya masukkan dekat lubang tu. Okay, saya tekan. Nampak? Oh, sekejap, dia mengelupu. Saya masukkan. Okay, saya tekan. Saya cabut. Mudah guys alat ni guys. Dia tak tajam hujung dia. Daripada Zukibo Fishing Sembo. Guys, kita lepas ikan ni. Guys, kepada kawan-kawan kita daripada China yang menonton kita punya channel, ini forest snake head atau kita orang panggil bujuk jeram. Nanti kamu akan ada dapat translate kan, ataupun alih suara ke bahasa kamu. Ni bujuk jeram ni. Kalau nama saintifik dia saya tak pastilah, tapi kalau nama antarabangsa dia forest snake head. Okay guys, kita lepas. Agak dia membiak lah guys. Okay, bujuk jeram. Okay, ni guys, alatan tu nampak Sembo. Ni dia tak tajam. Kamu boleh buang poket, kamu boleh letak kat ni macam lead grip. Ni yang tadi tu, mata tu masuk kat celah ni. Masuk kat celah ni, kita kepit macam ni, dia terpegang kemas tu, kita cabut. Guys, ni sungai yang sama, tapi kita dah naik belah atas. Ni kalau kamu tengok ni, matahari masih ada. Matahari masih ada, tapi kita di bawah gaung, jadi dia gelap sikit lah. Ni tengok ni, ada dua ekor, satu kecil satu besar. Yang mula tadi kasar sikit. Ni gewang paling mewah dan canggih guys. Selama yelah, asal dia gewang ayah saya buat inline blade, dia suka main inline blade. Jadi kita modernkan lah. Saya gemar kelibas blade. Inline blade ni kamu cepat lah, baling cepat. Dia pendek. Jom kita tengok guys. Kepada kawan kita tu daripada China, macam ni lah keadaan situasi dekat tempat kita orang. Jelebu ni dia, kita dikelilingi bukit bukau, jadi banyaklah anak sungai ataupun jeram. Kita tak ada lautan. Kalau nak cari lautan, kita kena pergi Port Dickson, jadi agak jauh lah. Kita cuba lagi cari strike beberapa ekor lagi. Kita fokus bujuk dulu. Guys, saya nak naik ke atas, bawah gelap. Buatnya kalau strike pun membazir, kita tak dapat nak tengok aksi gewang ke apa semua kan. Kita naik ke atas. Kita pakai yang ni balik, yang kecil ni balik. 3 gram. Yang tadi pun yang 3 gram. Tapi blade ini saya pakai blade besar.
Ni blade kecil. Hilang sakit. Sekejap. Ya Allah ya Tuhanku. Ya. Rekam tak? Rekam. Okey. Tengah batu ke? Ikan masai. Ya, masai ke daun. Guys. Inline blade. Inline blade ni senang. Allah. Ya, saya tengok ikan apa ni. Masai ke tengah daun? Tengah daun. Tu yang kita. Inline blade apa? Redhead. Redhead. Yellow gold. Nampak? Okey, kita lepas. Guys, ini bukan gewang yang kita dapat bujuk tadi. Ni kecil sikit. Yang bujuk tadi macam saiz 1, saiz 2. Ni lebih kurang macam saiz 1. Micro ke saiz 1 saya tak pastilah. Okey. Tengah daun. Okey, kita lepaslah. Hey, tunggu. Saya lepaskan awak. Saya nak ambil gambar awak saja. Nak bagi kat Zuki Bullfish. Okay guys, kelebihan lah 100% fluorocarbon 10 LB. Ikan tak nampak. Kita tengok tadi sampai tepi dia menyambar. Ikan ni patutnya liar ni. Tu gewang kita, inline blade. Yang kecil lah. Yang buyuk tadi besar sikit. Ni kecil. Tu ni mainline kita, Nanofill daripada Zukibu crystal. Jadi nampak tak nak macam tak nampak lah halimunan kan. Sambar guys, umpan dah nak naik. Okey, kita lepas ni. Okey guys, ni alat kita tadi. Nampak tak? Kamu tengok tu, ada yang cangap gitu kan. Masukkan kat situ, kepit pahit. Ni nampak, masukkan kat cangap tu, kepit. Dia dah kemas tu kamu tarik. Nah, mudah alat ni. Dia mula macam tu, dia tu. Laju. Strike guys, strike ketiga. Dah nak naik, kita nak balik ni. Tengah batu ni rasa saya. Tengah batu. Anak tengah batu. Jap, untuk keselamatan menggunakan ini. Oh. Okay. Kita tak payah view lama sangat, kita dah tahu gewang kita. Tali kita pakai ni Nanofill daripada Zukibu 9 LB. Tapi dia macam 4 LB je. Dia punya diameter halus. Tu 100% fluorocarbon. Ni gewang kita untuk kita gunakan nanti tahun 2026 nanti. Okey. Ni alatan dia orang Sembo. Okey. Okay guys, ni lah yang kita dapat kan untuk pandangan pertama lah. Warna kita belum lagi masuk ke jurang besar ataupun apa, ke terik serius kan. Nanofill crystal daripada Zukibu Fishing. Yang saya pakai ni 9 LB. Warna dia camo apa, green kan.
Dia ada sehingga 4 LB ke 3 LB kalau tak silap ya. Nanti saya tulis kat sini kan. Lepas tu apa yang ditawarkan tu lah, saya akan tulis. Lepas tu maksud dia, anti lelesan, anti goresan apa semua kan. Saya akan tulis maksud dia, apa yang ditawarkan lah. Okey, pada pandangan saya, tali ni kalau untuk kita main top water memang bagus. Dia cepat kita kutip. Lagi satu dia lawan air guys. Dia akan lawan air lah. Buatnya dia tak menentang air, buatnya ringan. Kamu tarik tu ringan. Okey. Kalau kualiti pula, kalau kamu main inline spinner, biasa tali akan cepat berpintal lah. Walaupun kamu guna ni, swivel macam ni kan. Tapi tali ni kalau jenis yang ni, mana-mana tali pun ada yang ni, saya tulis benda ni. Warna anti apa? Anti leresan goresan ni. Dia memang tali tu apa? Kamu pegang kamu akan rasa lain lah. Buatnya dia nak kata kotak titanium bukan, tapi dia itulah. Tali ni dia mampatkan daripada dia tak ada berapa kali sulam dia jenis plastik braid, tapi dia mampatkan sampailah minima yang paling halus dibuat tali tu satu tali kan. Bagi saya okey tali ni. Jadi kita akan gunakan tali untuk trik seria akan datang lah dekat channel. Okey, untuk leader pula ni saya pakai 100% fluorocarbon ni. Jenama dia ni kamu tengok lah. Dia ada banyak jenis. Ada 98% fluorocarbon, dia ada 100% dia. Ada banyak jenis, tapi yang saya pakai ni dia sebenarnya semua berkualiti. Tapi yang ni di kristal, buatnya dia macam cakap halimunan lah. Kalau kita nak main ke tempat ikan yang culas, orang selalu masuk ke, ataupun kita nak memburu ikan-ikan yang mencakap susah makan pancing, kelah, tengas, apa semualah, yang sikang kecil-kecil kan kalau kita tengok sebelum ni. Jadi kena ni lah, buatnya dia tak nampak lah. Benda yang tak nampak halimunan ni letak dan cawan ke apa semua dalam air ni, dia memang tak nampak. Jadi ni yang saya pakai, tu jenama dia, saya akan tuliskan. Okey, 100% fluorocarbon. Ni 10 LB. Halus je kan? Memang tak nampak lah. Okey, untuk gewang pula. Okey guys, untuk gewang pula ni inline blade, redhead yellow gold. Ni 3 gram. Termasuk mata ni saya timbang 3 gram. Jadi amat jarang kalau kita tengok orang keluarkan gewang macam ni yang 3 gram. Biasa 2.1 gram, 2.8 gram. Dia nak sampai ke tahap 3 gram tu, dia terpaksa ubah, banyak yang kena ubah manik. Buatnya dia kena pakai yang berlainan. Jadi buatnya benda tu akan menyusahkan. Okey, sebagai contoh lah, kalau kamu guna manik yang Cooper ataupun Brest, jadi balancing dia tu, dia akan dapat susah nak dapat ke atas 3 gram. Dia akan 2 gram ke bawah semua kan. Jadi kalau dia nak ubah benda tu memang susah. Lagipun sebenarnya tak ada masalah, gewang yang dia buat tu bagus sebenarnya, cuma kita nak balik susah lah. Tapi kalau kamu nak buat atas 3 gram, kamu kena ubah. Bermakna manik yang Cooper ataupun Brest tu, kamu kena tukar tungsten. Tungsten ni jenis yang berat tu, jenis alloy ataupun logam yang berat, dan ada campuran dia. Bermakna kamu akan campurkan dengan stainless steel, dan kamu campurkan lagi dengan silver, perak. Dapatlah. Okey, untuk yang ni lebih kurang micro ataupun nombor 1 lah, lebih kurang macam tu lah. Okey, untuk yang kita pakai strap bujuk tadi macam ni juga, tapi dia ni boleh laras. Yang tu berat sikit lah. Dia punya blade pun lebih kurang macam nombor 2, 1.8 kalau inline blade. Buatnya dalam macam kalau gewang Levi's blade tu, dia nombor 2. Yang ni nombor 1, tu nombor 2, ataupun ni micro ataupun tu nombor 2 lah. Jadi dia akan berat sikit. Jadi fungsi dia sama, cuma beratnya ringannya lah. Yang tu lime, chartreuse kan. Buatnya yang ni merah lah. Okay lah guys, saya rasa kamu memang tak nampak saya lagi. Jadi saya letakkan ni footage ni. Okay guys, itulah setakat ni yang kita pandangan awal kan. Sebelum ni kita dah buat bagi tahu update. Buatnya kita ada terima produk daripada Zukibo Fishing store. Jadi saya dalam perbincangan, dia sebenarnya dia suruh test sahaja. Dia tak menyuruh kita menggunakan produk dia apa semua kan. Dia nak tengok kualiti dia nak maklum balas lah. Nanti kita akan bagi maklum balas. Jadi saya tengok kali ni bagus. Jadi saya akan gunakanlah untuk macam tali utama untuk kita punya ni channel. Setakat ni lah saya rasa saya berpuas hati dan saya
sudilah bersedialah menggunakan dalam channel itulah dengan leader yang ditawarkan. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Zukibu Fishing Store kerana bagi peluang buatnya kita yang Malaysia ni rasa kita yang dapat awal kot. Mula Australia dia buat line test apa semua kan. Lepas tu Thailand. Lepas tu kita yang ketiga kot rasanya. Tapi kalau dalam Malaysia ni kita yang pertama. Okay lah guys kan. Saya nanti kita masuk strike saya tengok macam mana. Itulah strike yang saya dapat. Kongsikan kat kamu wujud jeram tu memang target kita tu. Wujud jeram tengah daun tengah batu kan. Nak tengah batu last tadi kan. Guys, jumpa lagi kat vlog akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe channel guys. Kalau kamu berminat gewang yang saya buat apa semua, kamu email ataupun DM saya dekat Facebook Messenger. Kan kita akan bincang lah. Kalau dah lepas kat Shopee ataupun Lazada, harga akan melambung, akan meningkat agak-agak tinggi lah. Jadi kalau dekat saya masih murah lagi. Sebab saya kalau dah lepas kat Lazada ataupun Shopee, bukan saya yang uruskan lagi dah. Tu dah orang lain lah. Jadi dia kena upah macam-macam lah. Sewa kedai apa semua. Okay, nak gerak guys. Jumpa lagi kat vlog akan datang. Bye guys. Assalamualaikum. Okay guys, macam gewang elan spinner ni kita ada ni, dia boleh laras ni. Dia punya blade ni kamu nak panjang mana. Kalau kamu mudik kamu kena turunkan, kalau kamu menili kamu kena naikkan. Tu ni double blade. Betul inline blade. Ni ada inline blade. Ni pun ada satu yang boleh laras ni. Buat kamu nak panjang mana blade tu kan. Aras dia tu lah. Buat kalau kamu mudik kena panjang sikit blade dia. Kalau kamu menili kamu kena pendek sikit blade dia, ni boleh laras.